الحمد لله ولا إله إلا الله الله. Boleh insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, host kita pada pagi ini, yang saya raikan para penaja yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat walafiat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz sihat kan? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya dan seluruh sahabatnya. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam kelas The Amazing Al-Quran. Walaupun diuji sedikit di awal pagi tadi dengan internet ini antara cabaran yang kita kena bersedia lah dalam kita menggunakan media sosial. Jadi apa pun kesungguhan kita, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala nak menilai dan melihat kesungguhan kita dalam kita meneruskan usaha kita dalam memahamkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang saya sebut pada sesi yang lepas, bahawa jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kebaikan kepada kita, maka antara bukti dan tandanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita tentang agamanya. Maka inilah dia jalan-jalan dan prosesnya. Baru sedikit internet sahaja, baru sedikit sahaja ujian yang Allah beri. Kalau lihat para sahabat terdahulu, bukan sekadar internet, internet lagi tak ada lah, tetapi nyawa mereka, masa dan tenaga mereka, termasuk harta mereka, mereka korbankan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dikira sebagai amal soleh, amal kebaikan di dunia hingga membekalkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah pada hari ini kita nak menyambung kelas The Amazing kita menggunakan Al-Quran Amazing. Al-Quran Amazing ini untuk kita tadabbur dan melihat tidaklah semua ayat, tetapi sebahagian juzuk daripada ayat-ayat di dalam Al-Quran mengikut mushaf, mengikut muka surat. Dan hari ini kita berada pada muka surat yang kelima menurut turutan daripada Amazing lah. Okay, surat kelima. Dan hari ini kita nak membicarakan tentang sikap orang munafik terhadap dakwah Nabi SAW. Jika sebelum ini kita mempelajari sikap orang-orang yang orang Yahudi, orang-orang yang menentang dakwah Nabi SAW, yang mana mereka ini diberikan kitab Al-Quran, telah diberikan kitab Taurat daripada kitab Samawi, tetapi mereka ini tetap mendustakan kebenaran yang ada di dalam kitab tersebut. Maka mereka ini disebut sebagai golongan orang yang sesat, ataupun orang yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat tiga jenis manusia. Dia ada satu, orang yang beriman kepada Allah, dan kedua orang yang sesat, dan ketiga orang yang munafik. Dan hari ini kita nak belajar ciri-ciri golongan yang ketiga. Tujuannya apa dia? Tujuannya supaya kita selamat daripada sikap demikian. Kerana menjadi sekelompok ataupun sebahagian daripada kelompok tertentu tidak perlu kita klaim, ataupun tidak perlu kita menzahirkan dengan menyebutnya ataupun dengan menulisnya, atau kena masuk grup, join grup WhatsApp-nya, tak perlu. Cukup sekadar kita menyerupai sikap dan perbuatan mereka itu, sudah pun dianggap kita ini menyebelahi mereka. Sebab itulah dalam agama kita sangat melarang untuk kita berpakaian sebagaimana orang-orang
yang bukan Islam, kita bersikap dengan sikap-sikap dengan seperti mana orang-orang yang bukan Islam, dilarang. Kerana adanya tashbih, adanya persamaan di situ. Maka kita hari ini kita nak belajar juga sikap yang disebut sebagai orang munafik terhadap dakwah Nabi SAW. Bukan sikap orang munafik ketika makan ke, ketika tidur ke, bukan. Tetapi bagaimana perangai orang munafik ini apabila kebenaran itu sampai kepada mereka. InsyaAllah. Dan kita memilih dalam Quran ini memetik dan memilih daripada ayat yang ke-19. Jadi insyaAllah terlebih dahulu kita nak baca ayat 19 ini, baru kita akan menelusuri, meneliti setiap perkataan, seterusnya kita mengambil pengajaran dan ibrah daripada ayat 19 insya-Allah. Jadi saya nak bukalah kepada para penaja untuk membaca, siapa yang berminat, kan, yang hatinya rela pada pagi ini untuk membacakan satu ayat sahaja pada pagi ini, ayat nombor 19. Ada? Boleh baca? Boleh. Mudah Hamzah, silakan. Okey, saya baca ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Khamsiah. Jauh daripada Selangor, membacanya. Alhamdulillah. Baik, kita lihat terlebih dahulu dari sudut tajwid, lafaz yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran ini. Au kasayyibin, kita dapati di dalam ayat ini banyak hukum idgham ma'al gunnah. Kalau kita bilang lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, lebih kurang ada 4 hukum idgham ma'al gunnah. Iaitu kita dapati nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf menu, ataupun ejaan mim, ya, nun dan waw. Masa kaedah dia baca, kita masukkan. Okey. Kemudian minas alif lam syamsiah, kemudian ma'i ada hamzah, ombak bertemu hamzah ataupun mad tawilah itu bertemu dengan hamzah, maka hukum dia mad wajib muttasil. Kemudian fihi zulumatun wa ra'dun wa barqa. Ini pun hukum idgham ma'al gunnah wa barqa. Ini kaedah ketika mewakafkan bacaan berakhir dengan huruf qalqalah, iaitu huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Maka perlulah dilihat hurufnya, sifatnya tebal. Qaf dan ta itu tebal, maka lantunan dan detakan juga terhasilnya tebal. Maka bila kita berhenti wabarqa, begitu. Jangan wabarqa. Macam benda Hamzah baca tadi cantiklah, wabarqa, begitu. Kemudian dia bertanda merah. Kalau masa bertanda merah, maknanya tak perlu kita ulang semula, boleh sambung. Yaj'alu, ada juga qalqalah sughra. Tadi kubra, ni sughra. Yaj'aluna asabi'ahum mimmati izhar syafawi fi ada mad jaiz, kemudian adanya mad badal, adhanihim, ada je idgham ma'al idgham syafawi, kerana melibatkan huruf mim. Tetap namakan idgham kerana apa? Kerana proses bacaan tu sama. Apa dia prosesnya? Iaitu memasukkan pada huruf yang kedua. So kita baca adhanihim, him kita itu, ketika kita merapatkan bibir kita itu, sebenarnya kita dah pun masuk pada huruf yang kedua. Okey. Maka diletakkan tanda sabdu. Minas sawa alif lam syamsiah iqtihadharal maut. Okey, ni hukum apa ni? Maut. Siapa nak cuba? Maut. Hukum mat. Betul tu. Cara dengar-dengar ujung-ujung je.
sayu-sayu je. Apa dia? Maklin kan. Maklin, okey. Kenapa maklin? Mudah, kerana sebelum akhir terdapat huruf waw ataupun ya bertanda mati dan sebelumnya berbaris atas. Itu cara dia. Kemudian dia ada alamat waqaf, jaiz, mana boleh berhenti, boleh sambung, kalau nafas cukup boleh sambung, tak ada masalah. Kalau nak berhenti pun boleh. Wallahu muhitum, adanya hukum apa ni? Tanwin bertemu bah. Mana Islam. tanwin? Mana ada tanwin? Ada tanwin tak kat situ? Ada tak? Ada kan? Ramai yang tak perasan. Muhitun itu memanglah tanwin. Asalnya memang bentuk dia tanwin lah. Iaitu tanwin berbalik depan. Okey. 69. Begitu. Okey. Tetapi apabila bertemu dengan huruf ba, maka diletakkan tanda mim kecil. Begitu. Mim kecil sebagai isyarat kepada kita supaya melakukan qalabah ataupun melakukan iqlab, penukaran. Penukaran bunyi dan nun kepada huruf mim. Bil kafirin, alif lam qamar ya, kemudian diakhiri dengan hukum yang semua orang tahu, iaitu mad arid disukun 24 6 harakat. Alhamdulillah. Mana setidaknya kita memahami, kan? Sebab apa dia? Sebab bila kita faham tajwid, insya-Allah kita akan faham juga sifatnya, makhrajnya. Juga kita tahu tentang cara berhenti dan sebagainya. Sebab ini dah dia ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni bukan sekadar ilmu tanwin ataupun memati sahaja, semata-mata tidak. Tetapi bila sebut tentang ilmu tajwid, dia merangkumi segalanya. Bermula daripada makhraj huruf, kemudian kepada sifat huruf, kemudian kepada nun mati, mim mati, segala hukum mat yang ada, termasuklah cara berhenti, di mana tempat berhenti, bagaimana bentuk-bentuk ketika, bagaimana bunyi huruf ketika berhenti. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila ditanyakan tentang makna tartil dalam Al-Quran. Ditanya Sayyidina Ali, apa makna tartil yang Allah sebut dalam surah Muzammil? Waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Maka disebut oleh Sayyidina Ali, iaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu dia memperelokkan bacaan dari sudut makhrajnya, kemudian dari sudut sifatnya. Yang kedua, ma'rifatul wuquf, dan dia mengetahui tempat-tempat berhenti, termasuklah tempat-tempat memulakan bacaan Al-Quran. Itu maksud orang yang baca Quran dengan tartil. Bukan sekadar baca Quran dengan sedap berlagu, tetapi yang betul-betul memaknai tartil tu, dia baca setiap huruf dalam Al-Quran itu dengan baik, memenuhi haknya, sifatnya, dan kemudian dia berhenti pada tempat yang betul dan dimulakan semula pada tempat yang betul. Sebab itu penting ilmu waqaf dan ibtidak. Ilmu berhenti dan memulakan ini sangat-sangat penting untuk memelihara kesucian maknanya. Wallahu alam. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan tajwid. Kalau ada persoalan, ada pertanyaan, bolehlah bertanya. Baik. Seterusnya kita nak pergi kepada terjemahan. Terjemahan daripada Al-Quran, ataupun kita terus melihat kepada tafsir Jalalain, supaya kita faham apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada siapa ni? Kepada kita lah, kepada kita semua pada pagi yang mulia ini, pada hari ini. Allah nak sampaikan mesej kita. Allah dah takdirkan pertemuan kita untuk kita bahaskan, untuk kita lihat ayat 19 surah Baqarah ni. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Melayu, au ni lain. Au, sakit tu kan, au. Tetapi au ini adalah huruf ataf. Ataf ni huruf apa pula? Huruf sambungan. Huruf sambungan. Maknanya ayat ini dia bersambung dengan cerita ayat sebelumnya. Au, atau. Kalau tengok terjemahan atau, maka atau apa ni? Au kasayyibi, atau ka tu seperti. Ni saya terjemah harfi ni. Atau ka tu semakna, ka tu sebenarnya seperti saybin. Pernah dengar tak perkataan saybin? Bisa dengar kan? Sekarang musim hujan kan? Betul tak? Kak Nuriza kan? Hujan tak kat sana?
Kan? Siapa yang tak pernah kena hujan? Kalau tak kena hujan tu mana duduk dekat sana kutub utara atas sana tu kan? Mesti kat Malaysia mesti kena hujan. Jadi ingat tak apa doa ketika turun hujan? Cuba baca doa ketika turun hujan. Jangan ingat masa makannya kan? Apa doa ketika turun hujan? Siapa nak cuba? Ha, siapa nak cuba baca? Buka mic pun tak apa. Apa doa ketika turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'atan. Allahu Akbar. Tu saiban tu dah ada tu. Au ka sayyibin. Sama maksud dia. Saiban, saibin, saibun. Itu dari sudut nahu je. Kan? Baris tu tak ada masalah. Makna sama je. Kan? Tapi maknanya dari sudut nahu je sebab dia ada huruf kaf. Huruf kita panggil huruf uh, apa nama? Huruf tashbih. Maka bila mana disambungkan pada satu huruf satu isim, maka diletakkan pada bawah. Itu dari sudut nahu. Tapi maknanya sama. Allahumma saiban nafi'ah. Saibin. Maksudnya apa? Hujan. Hujan. Kan? Atau seperti hujan. Minas sama. Min daripada. Tamak. Tamak ni apa? Tamak. Selalu kita baca kan? Samawati wal ard. Sama lah tu. Apa tu sama? Iaitu langit. Fihi padanya. Zulumat. Okay, tengok kalimah zulumat. Zulumat ni artinya gelap, kegelapan. Cuma dia ada makna ma'nawi. Kegelapan zahiriah maknanya benar-benar sungguh gelap. Dan biasanya hujan gelap ke terang? Biasalah gelap kat Malaysia. Gelap kan? Tapi ada orang hujan terang. Kan? Hujan terang kan dalam mimpi kat dia, hujan kan. Terang je kan. Dia tak bangun-bangun kan. Jadi hujan ni biasanya gelap. Zulumat. Okay. Dan perkataan zulumat ni juga maksudnya juga boleh memaknakan orang yang dalam kegelapan, dalam kesesatan, boleh. Itu kita dah tengok dari sudut tafsir lah. Tapi sikit zahir dia, ayat dia, maknanya hujan itu yang mana turun itu zulumat. Terdapatnya waktu kegelapan, dalam keadaan suasana yang gelap. Wa ra'dun. Ra'dun ni apa? Ra'dun ni apa? Dan wow, dan ra'dun dan petir. Ra'dun ni petir. Wa barq. Masya-Allah. Pernah dengar tak perkataan barqun? Biasa dengar, saya rasa setiap tahun dengar. Daripada kita kecil kita dah dengar barqun. Bila kita dengar perkataan barqun? Ataupun kita dah melayukan pun kalimah barqun ni. Apa kalimah Melayu dia? Apa agak-agak kalimah barqun ni? Kalimah barqun tu kita dah guna dalam bahasa Melayu. Apa barkun? Bakul? Bukan bakul. Apa dia? Kita akan dengar setiap kali 27 Rejab. 27 Rejab. Ada clue dah ni. Bargula. Setiap bulan Rejab kita akan dengar perkataan ni. Barakallah. Bukan. Itu kaf. Itu ni qaf. Setiap kali, every year. Kalau kita dah 50 tahun, mana 50 tahun dah kita dengar kalimah ni. Tolak balik 40 tahun contoh. Apa tu kalimah barqun? Dari yang selalu kita dengar iaitu tunggangan Nabi daripada Mekah ke Madinah, Burak. tu semua dengar kan. Itulah dia daripada kalimah ni burak. Sebab tu burak itu dari ya 27 Rejab dah clue dah tadi. Okey, baik. Sebab tu bila sebut tentang burak menatang tunggangan Nabi ni, dia dari sudut zahir maknawi pun betul. Iaitu lajunya seperti kilat. Memang kilat laju lah. Kan bagaimana Nabi SAW boleh pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, kemudian pergi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang pada malam yang sama. Ke Mekah Al-Mukarramah. Laju seperti kilat. Ini satu contoh perumpamaan kan. So kalimah burak itu dinamakan dalam Al-Quran, kalimah tunggangan Nabi burak itu, kalau tengok dari sudut makna bahasa, kilat. Kilat. Laju lah. Okay. Pantas. Yaj'aluna. Ada perkataan ja'ala. Iaitu menjadikan. Asabi'ahum. Ini pun selalu kita dengar juga sebenarnya. Asabi'
kalau kita pergi negara Arab, kalau kita nak beli kentang, tahu kentang fries tu dekat Mary Brown kan. Nak minta fries kita kata asobe'. Asobe' ni apa? Iaitu jari-jari. Oh. Jari-jari. Kan? Kenapa? Sebab bentuk fries tu macam jari-jari. Jari-jari. Lepas ni nak makan pun geli. Jadi asobe' tu, jadi bahasa Arabnya asobe' tau, jari-jari. Kan? Jadi kentang pun asobe' juga kita panggil. Okey. Kemudian hum. Mereka pada azanihim. Azanihim of course semua tahu. Okay, anggota badan kita belajar dulu kan. Ainun mata, anfun hidung, uzunun telinga. Kan belajar dulu kan. So azanihim maksudnya telinga mereka. Banyaklah jamak. Kalau uzunun satu telinga, azanihim telinga mereka. Sebenarnya uzunun ni dah jamak, dah banyak dah. Telinga ni dua je. Okay? Tapi bila sebut azanihim mana banyak telinga. Minas sawa'iqi. Dan kerana sawa'iq. Sawa'iq ni apa? Iaitu suara petih. Kalau petih tadi, ra'dun. Suara dia sawa'iq. Okay. Hadaral maut. Disebabkan takut. Hadaran takut. Maut. Akan maut lah, kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala muhit, menguasai, meliputi, bil kafirin, orang kafir. Baik. Apa mesej sebenarnya pada ayat ini? Kalau tengok dalam tafsir jalan lain, bermula daripada kataan au lagi, dia dah sebut satu perumpamaan mereka. Persoalannya, siapakah mereka itu? Jadi ayat 19 hari ini yang kita nak belajar adalah satu ayat bentuk perumpamaan. Satu ayat bentuk perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada satu golongan manusia yang bernama orang munafik. Orang munafiqun. Dan perumpamaan ini bukan perumpamaan yang pertama. Ini adalah perumpamaan yang kedua dan yang ketiga sudah. Sedangkan kalau kita tengok bermula daripada ayat yang ke-14, pada muka surat sebelumnya itu lagi Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan orang munafik ini, kemudian Allah datangkan contoh. Pada ayat yang berikutnya 17 pun sama contoh. 19 ni pun contoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi bentuk lain daripada orang-orang munafik ini, perumpamaan. Apa dia perumpamaan orang munafik yang Allah nak Subhanahu wa taala gambarkan ini, iaitu nak bagi tahu bahawa mereka ini pada satu ketika kita melihat dia seperti golongan yang benar. Pada satu ketika, pada satu detik kita lihat dia, kita nampak dia ni adalah di pihak yang benar. Dia adalah orang yang benar. Tetapi pada satu ketika yang lain, dia ni ada keraguan. Dia ni ada keraguan. Hati mereka ini dalam keadaan ragu, kufur, kehinaan, bimbang kepada kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan ciri munafik ini, iaitu seperti apa? Kasaib, seperti hujan. Kenapa dia kata hujan yang lebat? Dia umpamakan orang munafik ini seperti hujan yang lebat, seperti orang yang terkena hujan lebat. Asal kata sayib adalah sayibin, dari saba yasubbu. Saba yasubbu bermaksud turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak umpamakan orang munafik ini seperti hujan lebat. Kenapa? Kerana ketika mana hujan yang turun dari langit itu pada waktu gelap, kegelapan itulah yang disamakan dengan perasaan gelap, perasaan ragu-ragu, perasaan kufur, perasaan munafik. Jadi bila turunnya hujan, suasana hujan itu gelap. Begitulah orang munafik ini, dia ni berada dalam keraguan. Dan petir, wara'du, yang disebut di petir itu wara'du, maksudnya adalah apa? Malaikat yang diberi tugas mengurus guruh. Ada juga yang berpendapat maksudnya adalah suara guruh. Kenapa disebut wara'du, petir? Kan ketika mana hujan turun, adanya waktu gelap, kemudian adanya petir, untuk menggambarkan perumpamaan orang-orang munafik ini berada dalam keadaan
ketakutan yang sangat menggerunkan hatinya. So Allah nak gambarkan orang munafik ni dalam keadaan kegelapan, kemudian dalam keadaan ketakutan, wara'adun wabarqun. Kan sama juga. Wabarqun ni kilat, kilat, iaitu diumpamakan seperti satu cahaya yang terang. Jadi ketika mana orang-orang munafik ini dia berada dalam keadaan kegelapan, berada dalam keadaan ketakutan, ataupun dalam keadaan yang gelap ini, maka ketika datangnya cahaya, mereka mula untuk bersama-sama dengan golongan tersebut. Tetapi bila mana hilangnya petir, hilangnya cahaya, maka mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka ataupun kembali kepada kemunafikan. Sebab tu Allah sebut yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Allah, kemudian mereka ini ketika mana berlakunya kilat petir tadi, mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka minas sawa'iq, daripada bunyi petir yang sangat kuat yang mereka takut akan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin. Baik. So ini adalah berentetan daripada satu kisah peristiwa yang berlaku terhadap dua orang lelaki yang mana dia ini nak larikan diri daripada Rasulullah SAW. Dia nak larikan diri daripada mendengar apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan ketika mana dia bersama dengan kelompok orang Islam di Madinah, dia ni seumpama orang Islam, kan? Tetapi bila mana dia nak melarikan diri, berlakulah peristiwa hujan yang diturunkan. Yang ini disebut dalam Sirah Nabawiyah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Abu Saleh, yang bersumberkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lain, bahawa terdapat dua orang munafik Madinah. So munafik ini dia bermula daripada Madinah lah. Siapa ketua kepala munafik? Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ni adalah ketua kepala munafik. Dia ni sebelum kedatangan Nabi SAW, dia ni adalah pemimpin utama Madinah. Bahkan orang nak angkat dia sebagai pemimpin. Orang nak angkat dia sebagai pemimpin. Maknanya dari sudut kewibawaan, dari sudut keyakinan, dari sudut kepercayaan orang terhadap dia tinggi. Tetapi bila mana datangnya Nabi SAW ke Madinah, dialah menjadi orang yang paling munafik. Kan? Maka bila dikaji balik sumber dia, punca dia adalah kerana apa? Kerana hasad. Rupanya dia teringin benar untuk menjadi pemimpin Madinah. Dia teringin benar supaya orang-orang mengikut cakap-cakap dia. Maka kita hati-hati. Sifat hasad ni boleh merosakkan kehidupan kita. Daripada kecil. Bayangkan kalau Allah Ubay bin Salul ni dia adalah pemimpin Madinah sebelum kedatangan Nabi, pastilah banyak kebaikan, jasa yang dibuat, banyak perkara yang diusahakan. Tetapi kerana sifat dengki itu, akhirnya memakan hati dia. Kan? Sebab tu bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, orang Quraisy Mekah tak duduk diam. Mereka mengutuskan surat hantar kepada Abdullah Ubay bin Salul sebagai kawan sekutu orang Quraisy. Kan? Walaupun Abu Jahal tak pergi Madinah, tapi Abu Jahal menggunakan kepala munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk mengganggu gugat pentadbiran umat Islam di sana. Itu dia. Jadi kisah dua orang itu, yang mana ada dua orang munafik Madinah ini lari dari Rasulullah SAW menuju ke kaum musyrikin, iaitu orang Mekah lah. Ketika dalam perjalanan, di pertengahan jalan, kedua-duanya dibasahi hujan yang disertai guruh yang sangat dahsyat. Boleh bayangkanlah ketika mana mereka bermusafir itu, turunnya hujan yang sangat dahsyat. Kemudian guruh yang kuat, berdentum-dentum, petir, kilat. Setiap kali ada petir, mereka menutup telinganya dengan jari, kerana takut memekakkan telinganya. Ataupun takut akan kematian. Apabila kilat bersinar, mereka berjalan. Maknanya bila mana sudah terang, sudah kembali pulih, mereka meneruskan perjalanan. Dan apabila tiada sinar, tiada lagi
apa nama, keterangan itu dan lagi keamanan itu, mereka tidak dapat melihat. Akhirnya mereka kembali ke jalan semula untuk pulang. Akhirnya mereka kembali semula ke Madinah. Kerana merasai bahawa apa yang dibuat itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kembali semula ke Madinah. Pada esok hari mereka bertemu dengan Rasulullah, untuk menyerahkan diri, menyesali apa yang mereka buat, dan mereka masuk ke dalam agama Islam semula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan perbandingan kejadian itu dua orang munafik ini dengan kaum munafik lainnya, yang berada di Madinah ketika itu. Kan? Jadi bila turun ayat ini kan ayat di ayat Madinah. Jadi bila turun ayat ini menceritakan peristiwa tersebut kepada orang munafik yang lain. Sebab tu orang munafik ini, tuan-tuan, bunda yang dikasihi Allah, orang munafik ini, Nabi SAW tidak menyatakan secara terang kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi SAW tidak menyebut, okey, si fulan ni munafik, si fulan ni munafik, si fulan ni munafik. Kan? Dia kan ada satu peristiwa yang mana Rasulullah SAW menyebut nama orang munafik ini pada seorang sahabat, yang mana dia ni pemegang amanah, pemegang rahsia Rasulullah, kan? Lalu Sayyidina Umar jumpa dengan dia secara personal, one to one, beritahulah siapa orang munafik tu, tapi dia tidak memberitahunya. Kerana apa? Kerana dia memegang janji, apa nama, rahsia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan sampailah ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah, Sayyidina Umar jumpa sekali lagi lelaki tersebut dan meminta kepada dia, wahai pemuda, aku ni sekarang dah jadi khalifah, pemimpin. Dengan arahan aku, sebut siapa nama orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Kesudahannya orang itu tidak pun memberikan jawapannya. Kenapa? Kerana munafik ni zahirnya nampak Islam. Kan, zahir nampak Islam, tetapi hakikatnya dia tidak bersetuju ataupun tidak menyukai agama Islam itu. Jadi benda itu boleh jadi fitnah, boleh jadi benar. Contoh, kita nampak orang tu solat, lepas tu kita kata dia tak solat, dia tu munafik, maka pastilah akan membawa kecelakaan besar kepada umat manusia, umat Islam. Sebab tu kita tak boleh sesuka je membuat penuduhan, tuduh orang itu kafir, itu munafik sebagainya, melainkan melalui sifat-sifatnya. Sebab tu kita nak tahu, kita nak belajar apa tu sifat munafik supaya kita tak termasuk golongan ini. Yang mana kita rasa kita tak masuk, tapi sebenarnya kita memiliki sifat itu. Jadi kita kena hati-hati. Okey. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan perbandingan kejadian dua orang itu kepada orang munafik yang lain di Madinah. Kan? Mereka sering menghadiri majlis Rasulullah, tetapi menutup telinga mereka dengan jarinya, isyarat kepada takut kerana sabda Rasulullah SAW. Maknanya orang ini yang menutup telinga ketika petir ni, seumpama bila datang kebenaran kepadanya, datang peringatan kepadanya, dia menutupkan telinganya, dan seperti itulah dia tidak mendengar nasihat-nasihat ataupun peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan juga, ataupun mereka ni tutup kerana takut terkena sabda Rasulullah yang menerangkan hal ehwal mereka, sehingga terbongkarlah rahsianya. Satu lagi, orang munafik ni, dia ini akan sentiasa berada dalam ketakutan. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran pun ada disebutkan bahawa yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dalam surah Munafiqun, antara ciri orang munafik ni, dia ini sentiasa mengira sekiranya berlaku teriakan, berlaku satu kemarahan itu, dia akan sentiasa merasa bahawa kemarahan itu ditujukan kepada mereka, pekikan itu ditujukan kepada mereka. Sebab mereka memang sentiasa berada di pihak yang salah. Satu orang yang berdosa, orang yang mujrimun, kan? Contohlah, dia rasa, dia bukan rasa bersalah yang menyesal, bukan. Dia rasa memang sifat tabi'i, semula jadi yang Allah jadikan. Kalau sesiapa yang melakukan kesalahan, kan, bila mana tiba-tiba berlaku, kena, contohlah dekat asrama, kan. Ini contoh random, kan, dekat asrama kita, contoh ada curi barang, kan. Tiba-tiba malam tu berlaku jeritan,
Kan? Jeritan. Maka kita yang mencuri ni kita akan trigger lah. Uish, hantu je. Padahal tak ada tujukan kepada dia. Mungkin cerita lain. Mungkin jeritan itu kepada orang lain. Tapi dia akan trigger. Bayangkan. Kalau sehari tu ada 5 jeritan. 5 trigger dia. 5 kali dia rasa ketakutan. Ini orang munafik. Jadi dia hidup di Madinah itu sentiasa dalam ketakutan. Itu ciri. Sedangkan orang beriman ni hidupnya dalam keadaan tenang, kan? Gembira, riang, walaupun tak kaya tapi cukup. Begitu. Jadi orang munafik ni digambarkan dalam surah Munafikun bahawa dia ni orang yang sentiasa dalam keadaan ketakutan, dan bila dia dengar satu pekikan, mungkin pekikan tu orang tengah jual ayam ke, kan? Atau tengah bergaduh dengan customer ke, dia akan merasa dan terasa cepat sungguh. Trigger sungguh. Yang bahawa jeritan dan pekikan itu ditujukan kepada mereka. Masya Allah. Begitu. Okey. Baik. Jadi sebab tu orang munafik ni dia takut. Ataupun mereka ni takut terbongkar segala kejahatan dan muslihat mereka. Ini pun ia juga. Takut. Okey. Trigger satu. Yang kedua, dia takut bahawa bila mana dah terbongkar rahsia mereka. Dia sedang ketakutan. So ciri orang munafik. Munafik ni maknanya dia tak tenang. Sama makan cili dia rasa dah betul. Betul lah tu. Perumpamaan orang Melayu tu dah tepat benar tu. Siap ada lagu dah. Siapa makan cili dia rasa pedas. Lagu Joe Vislo ke lagu Ultimate. Ultimate kan. Okey. Baik. Apa lagi? Apa lagi kita tengok? Sehingga terbongkar rahsianya, atau mereka takut jadi tunduk kerana terpikat hati oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi mereka ni ada satu sifat taqiyah. Taqiyah ni satu sifat berpura-pura. Kepura-puraan. Macam mana cakap kalau kita berpura-pura yang tak tahu kebenaran lagi, kita tak mungkin pura-pura. Contoh kawan kita ni dia memang dia tak tahu. Dia tak tahu dia tak boleh naik tingkat 4. Tingkat 4 tu hanya untuk orang yang ada VVIP tiket. Tapi dia tak tahu. Jadi bila dia naik tingkat 4, adakah kita nak kata awak ni pura-pura je tak tahu? Tak, memang dia tak tahu. Dan bila dia tahu tak boleh naik, dia akan cakap I'm so sorry. I'm so sorry, saya tak naik lagi after that kan. Dia tak naik dah. Maksudnya kita, ini orang yang betul. Tapi orang munafik ni, dia ada sifat taqiyah. Maknanya, dia bukan berpura-pura tak tahu. Dan dia bukan berpura-pura tak tahu. Tapi memang dia tahu. Dan dia pura-pura tak tahu. Macam tu. Itu beza Taqiyah ni. Ada kadang-kadang kita pun kadang berada pada keadaan begitu. Kita tak tahu kan kebenarannya. Jadi bila tak tahu dan diberitahu, alhamdulillah kita terima. Okey. Tapi orang munafik ni dia dah tahu dari awal. Tapi dia buat perangai sikap seperti orang yang tak tahu. Macam itu kan. Tapi dia tahu benda tu. Tak yakin ke Ustaz? Apa dia? Tak yakin. Dia tak yakin. Bukan tak yakin. Dia yakin. Kan tak yakin sebab dia tahu. Dia tahu tapi dia ambil jalan supaya tahu, dia tak nak tunjuk bahawa dia tu tahu. Okey, jadi sebab tu disebut kat sini apa? Dia ni takut nanti dia tunduk dan terpikat oleh ajaran Islam. Maknanya memang dari awal lagi dia tak suka Islam dah cerita dia. Itu cerita dia orang munafik ni. Dia takut. Kat sini banyak takut tu banyak sebab lah. Antaranya dia takut ditunduk kepada Islam. Kalau kita fikir, baguslah. Kan dapat hidayah. Tapi tak, orang munafik ni dia memang tak nak. Jadi dengan dia mendengar kalamullah, dengan dia mendengar sabda Nabi, dia mendengar kuliah Nabi sebagainya, akan menjadikan dia akhirnya tunduk kepada agama Islam. Dia tak nak benda tu. Itu orang munafik. Masya Allah. Tapi bila berada hadapan Nabi, berada bersama sahabat Nabi, dia seperti mereka. Ini. Kenapa dia bersikap demikian? Kerana mereka berada pada kelompok minoriti. Kan? Kelompok yang sedikit. Minoriti. Yang sedikit. Sebab itulah orang munafik ni dia berada di Madinah. Dia tak ada kat Mekah. Kalau Mekah dululah. Masa dulu zaman Nabi SAW, orang munafik dan orang musyrikin menzahirkan kekufurannya. Kan? Tapi di Madinah tak pernah. Dia tak berani. Sebab apa? Dia minoriti. Sangat minoriti. Bayangkan
orang bangsa di sana ada bangsa Arab, kan, bangsa Arab dan juga Yahudi sangat sedikit. Tetapi ketika kehadiran Nabi di Madinah, seluruh bangsa Arab dari kalangan Aus dan Khazraj, okey, lebih kurang tenteranya kalau campur mereka ni tentera saja. Tak masuk orang dewasa tua lelaki, tak masuk orang dewasa kanak-kanak, tak masuk dewasa perempuan, memang orang kanak-kanak. Tentera sahaja lebih kurang 3,000 lebih. 3 ke 4,000 daripada kalangan Aus dan Khazraj. Kesemua mereka masuk Islam. Campur lagi dengan atuk mereka, nenek mereka, kanak-kanak mereka. Mana jumlah orang Madinah memang ramai lah Islam. Dan orang musyrikin ni sangat-sangat sedikit, minoriti. Okey. Kan orang munafik ni. Munafik ni Orang Arab munafik tak? ni. Dia orang Arab lah. Dia orang Arab. Daripada orang Arab, bangsa Arab. Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kemudian bila dapat ugutan daripada orang Quraisy supaya Abdullah bin Ubay bin Salul jangan beri layanan yang baik kepada orang Islam. Jangan berikan layanan, jangan berikan pertolongan, jangan berikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia ni kat Madinah, jangan. Sebab orang Quraisy ugut ni Abdullah bin Ubay bin Salul sebab dia ni sekutu dia. Ataupun kata orang Quraisy, kata Abu Jahal, kalau kamu tak nak dengar cakap arahan kami, kami akan membinasakan kamu. Kami akan memerangi orang munafik dan juga sekutunya, kawan-kawannya, dan juga akan merosakkan wanita-wanita mereka. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni berada dalam kesempitan lah. Dia berada di tengah-tengah, kan. Dia diugut oleh orang Quraisy supaya melawan Nabi. Dalam masa sama, kalau dia tak buat, dia akan menerima nasib yang teruk. Akhirnya dalam perbincangan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada Nabi SAW tentang usaha mereka, tindakan mereka. Akhirnya Nabi pergi jumpa mereka sendiri. Ini disebut dalam kitab sirah. Nabi pergi jumpa mereka sendiri. Kemudian Nabi menyatakan, apa yang kamu rancang ini sebenarnya impaknya lagi besar daripada apa yang kamu fikirkan. Kerana yang kamu tentang nanti, yang kamu bakar rumah nanti, yang kamu akan bunuh nanti, yang kamu akan perkosa ataupun yang kamu akan bunuh zalimi ini adalah mereka daripada kalangan saudara mara kamu juga, daripada kalangan jiran-jiran kamu juga, daripada kalangan kaum-kaum kamu juga. Bakal lebih teruk. Maka Nabi peringatkan jangan buat. Akhirnya Abdullah bin Salul tak berani buat. Dia tak jadi buat. Dia tak jadi buat seperti mana yang diperintahkan oleh orang Quraisy itu. Sebab tu orang Quraisy tak duduk diam. Kan? Dia tak duduk diam. Dia dah hantar surat tak jalan, akhirnya dia buat apa? Dia hantar orang-orang Quraisy pergi ke Madinah, kacau directly kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat Islam yang lain. Jadi banyak sebenarnya kalau tengok dalam kitab sirah, banyak ciri-ciri bagaimana orang Quraisy ni cuba nak menekan umat Islam. Tak cukup dekat Mekah, di Madinah pun mereka tekan. Sampai ke sudah. Itulah dia. Orang musyrikin dan orang munafik ni sekutu kepada orang musyrikin. Orang munafik ni sekutu. Kemudian bila sekutu, Yahudi pula memang sukalah dia. Dia pun support apa yang dibuat oleh orang munafik, kan, untuk menentang Islam itu. Dia bagi, dia pump. Dia bagi sokongan, dia bagi kesokongan ketenteraan, dia bagi sokongan perlindungan, keuangan, ekonomi dan sebagainya di Madinah. Okay. Sebab itu sedikit sirah berkaitan Nabi dan sahabat ini bersama golongan munafik. Sebab tu kalau kita baca sirah, ada 3 golongan yang Nabi engage ketika sampai di Madinah. Yang pertama, Nabi engage golongan orang Islam itu sendiri. Kan? Sebab Nabi berada pada culture shock ni. Buat pertama kali dalam sejarah, Nabi berhadapan dengan orang Islam yang ramai. Sebab di Mekah, Islam minoriti. Seorang masuk Islam. Seorang masuk Islam. Okay? Tetapi bila Nabi sampai di Madinah, Nabi berhadapan dengan ribuan orang Islam. Terkejut tak? Terkejut. Satu. Yang kedua, Nabi nak kena jaga ni orang yang berhijrah daripada Mekah ni. Orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ni, mereka ni siapa nak jaga makan minum mereka? Tempat mereka nak duduk kat mana? Kat mana mereka nak bekerja? Kat mana mereka nak duduk bersama dengan Nabi? Jadi Nabi kena fikirkan nasib mereka ni. Nabi takkan biarkan mereka. Sebab mereka dah hijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan anak, meninggalkan segala aset mereka. Satu. So Nabi duduk
bersama Aus dan Khazraj. Nabi duduk bersama orang Muhajirin dan Ansar. Nabi bincang. Sebab tu berlakunya muakhah, berlakunya angkat mengangkatkan keluarga angkat, ada yang bersama sebagainya. Kedua, Nabi engage dengan orang-orang Yahudi. Nabi engage buat dengan Yahudi. Nabi buat engagement. Sebab tu kita pun begitu. Kalau ikut sirah Nabi, Nabi buat engagement. Nabi bukan perangi mereka. Nabi buat engagement. Sebab tu berlakunya perjanjian. Kita panggil sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah itu pun terjadi hasil daripada engagement tersebut. Kemudian yang ketiga, Nabi juga buat engagement kepada orang munafik. Orang munafik yang sekutu kepada orang Quraisy ini. Lagi okey. Jadi itulah sedikit kot pada hari ini berkaitan dengan sirah golongan munafik. Dan saya tak sempat untuk kita sentuh bab hadis dan juga nasihat dan pengajaran. InsyaAllah pada hari esok kita sambung sedikit tentang ayat yang ke-19 ini untuk kita lihat dari sudut hadis dan juga tanda-tanda orang munafik. Ada yang sebut dalam hadis juga sebagai persiapan, sebagai peringatan untuk kita semua, insya-Allah. Okey, cukup sekadar itu. Saya pun ada kelas lepas ini. So nanti kita boleh sambung pada masa yang akan datang. Di sini okey puan, tak lagi. Lagi ke saya cakap ni? Lag ke? Sangkut-sangkut ke? Tak sangkut. Tak ada lagi Ustaz. Okey, Ustaz. Pasal Okey. saya agaknya. Okey. Pasal saya je. Okey, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas masa yang diluangkan bersama. Mudah-mudahan usaha kita ini dikira sebagai amal soleh, amal yang berkekalan di dunia sehinggalah dikira sebagai amal kebaikan di akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sallim nuhumana wa sallim juludana wa sallim 'uruqana wa sallim dima'ana wa sallim 'azamana wa sallim sa'ir ajsana sallim mahfuzin ya Allah. Khususnya Allah wa mereka yang hadir ke kelas pada pagi ini ya Allah, serta ahli keluarga mereka ya Allah, bi barakati fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua, insya-Allah jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sahabat, insya-Allah. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Leni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.